Siapa boleh tolak pendapat mengatakan yang kita makan itu datang daripada Allah? Sebab itu tak heran dengan dia. Sebab kita kata bukan mai dari dia, aku yang cari. Confirm dah makan tu Tuhan yang bagi. Selama Tuhan dok bagi makan kerana dia ingat, selama kita makan apa yang kita ingat. Tuan-tuan nak tengok payah dia. Mari saya beritahu, beras biji, nak jadi beras biji ambil masa berapa lama? Nak jadi sebiji padi, nak jadi beras biji, tukar nak jadi nasi, berapa masa kena ambil untuk nak berkeluar sebiji beras? Tuan-tuan beritahu kat saya, 6 bulan matahari nak kena naik turun berapa kali? Suhu matahari sampai padi boleh keluar nak kena ada banyak panas. Nak kena hantar matahari tu cahaya dia mai dengan panas, dengan warna keras ni nak tumbuh, dia kena ada hujan. Berapa kali hujan nak turun? Macam mana nak buat hujan? Makan nasi buat tak tahu kan, lepas tu duk buat cakap pandai. Nak buat hujan kena ada air. Sebotol cukup? Tak cukup. Kena ada laut, kena ada tasik, kena ada sungai. Dia buat net wap dah buat net lagi hilang pin macam mana? Dah buat turun hujan macam mana? Siapa nak tahan wap air tu sampai di atas supaya jadi awan? Tuan-tuan beritahu kat saya Azad. Tuan-tuan yang mengaji fizik ni beritahu. Kau pandai sangat. Makan nasi sampai tak ingat kat Tuhan ni jenis apa ni? Dah jadi awan, dah buat turun lagu mana? Beritahu. Nak buat turun awan yang ada di langit, nak buat turun jadi hujan. Nak buat macam mana? Beritahu kan? Tuhan bagi warning kat kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat aku yang aku bagi kat hang, yang mana lagi hang kata tak betul?